Pandang ke barat untuk kemajuan. Apa nak jadi dengan Malaysia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau? Aku ada buat sekelat untuk kamu ni. Ini Ni kelat masa kecil-kecil tu. masa kecil-kecil tu, tapi itulah lepas lah kamu nak lulum-lulum apa ni malam ni dengan besok kan. Aku fikir macam ni. Okey tu. Ini apa cerita ni? Aku ni bukan apa ni. Ubah sikit sikit ni. Mamu? Ini Ayah ke? ada ni berlapik lah sikit. Belah. Dah. Munculnya tak buka lagi, Mamu. Mana nak terpancut? Macam mana nak terpancut? Pancut tu penting, kan tak? Betul tak? Nak kamu gelap ni? Terima kasih kamu macam konten kita dah 2 kali kita buat sebelum ni kan. Tapi banyak soalan yang aku tak tanya tu. Tak ada, dia orang ada komen apa-apa ke? Dalam Komen biasalah. dia komen lain, kritik lain. Dia komen yang memeriahkan industri lah. Dia orang apa ni macam berminat dah. Dengan konten kamu ada keluar ke situ kan. Tambahan pula yang akan datang ni pun akan keluar habis kan. Dia masuk, lepas masuk kena keluar. Mana mau tak keluar, tak masuk tak boleh. mana mau benam ke situ. Tapi kalau benam ke itu bukannya kaput je tak. Jadi aku nak tanya pasal ini. SYJ ya. Hari tu aku tak dapat tanya kan. Kamu SYJ asal kamu. Kamu arwah Edward, Zam dengan Marani. Nak tahu juga SYJ mana tu pasal sekarang ni. SYJ tu Alang tu lain lah. Ni yang asalnya lah kan. Okey, aku Duat Marani Zam. Dengan Zam, okey. Macam mana pada ketika itu tau? Ketika itu, korang 4 orang ni boleh berjumpa. Maksudnya boleh join lah. Kamu audition kan dengan dia orang ke? Pasal panggil ke? Sebenarnya Man, masa sebelum itu, aku memang ada audition dengan bos ni, dengan Pak Said, arwah Pak Said. Okay. Tapi masa itu, bukan grup, aku tak tahu dia orang ni ada tak ada. Aku masa itu Zam. Adalah member aku Yus. Yus mana? Yus kita lah. Yang orang kenal je lah, 3 orang ni lah. Kami pergi audition. Bila audition tu, bos tak ada nak ini lah. Bos ambil, tak tahu macam mana bos ambil Zam seorang. Okey. Mulanya. Lepas depa ada lah lepas tu. Aku tak tahu yang dia orang tu memang yalah dia orang ni suka kira masa tu betapa 2 minggu betapa dia orang habis ketika mana pula Marani join? Marani memang dah ada. Memang dia dah ada. Marani Duat ni kira satu batch lah dia dengan sebelum tu. Dia orang ni satu batch. Marani dengan Duat ni. Jadi kamu dengan Zam dia masuk. Aku dengan Zam ni satu batch. Tapi itulah soalan kamu tu. Betul. Susah ke aku nak macam mana boleh tu kan. Nak tahulah kadang-kadang sahabat-sahabat kita semua kadang-kadang nak tahu dah ada punca ada. Dia mesti ada punca. Memang. Jadi punca dia band boy tahu dah band boy. Seorang-seorang nak keluar tarik diri kan. Okey, mula-mula Nan. Bila Nan tarik diri, Nan gitaris lah. Bila Nan tarik diri kan. Masa tu kamu nyanyi juga? Masa tu aku pernah lah ni lah. Tapi masa tu aku tengok dia orang dah, aku tak ada lah, aku fokus pada kerja je lah. Masa itu. Masa yang Nan keluar tu kan, aku nak fokus pada kerja aku dah. Jadi, bila Nan tak ada, tak tahu entah macam mana, lama-lama dia orang tu, aku tak tahu cerita tu, dia orang tu macam mana. Lama-lama penyanyi pula tak ada. Penyanyi ketika tu siapa? Siapa? Arwah Benjo. Arwah Benjo. Ya. Arwah Benjo. Manja Sungai Tapak tu. Arwah Benjo lah vokal masa tu kan. Jadi tak tahu entah macam mana.
Duat Marani Zam datang rumah aku. Rumah ni lah. Bukan rumah ni, tapi tapak ni lah. Abang ni rumah lama lah. Apa yang tengok atas? Hitam bintik-bintik. Ingat ada nombor. Dia tak boleh lipat kat ni. Apa tu? Jadi, dia orang datang bertiga rumah aku. Datang orang bertiga rumah aku, dia orang discuss lah kan. Dia orang kata, Amir, sekarang macam ni lah. Dia kata kan, apa kata kita buat betul-betul, duat lah kan. Masa tu duat yang lead. Kita buat betul-betul SYJ ni, dia kata. Apa nak jadi, jadilah. Tapi kita tak nak siapa-siapa lah. Dia kata, kita berempat je. Aku fikir-fikir lah. Macam mana aku. Jadi nak kata yes, tak yes, okey. Jadi yang boleh buat apa? Yang boleh buat, praktis je lah. Masa tu praktis lagu-lagu Masalih lah. Lagu Masalih lah. Contoh lagu. Banyak dah lagu Masalih. WSP kita orang main. Motley Crue kita orang main. Motley Crue ada lah. Itu wajib. Wajib wajib. Okay. Sebab kita orang punya, kira kalau peminat dengan kita, kira kita SYJ ni dengan Motley ni, kira Motley ni ikon lah kira. Betul. Kira Motley Indonesia lah ke? Lebih kurang gitu lah. Betul. Motley ke WSP ke. Itu kita orang punya follow. Kenal lah, teripis je lah. Mana sesuai kan. Kemudian, jadi bila dah kita orang 4 orang tu kan, daripada situ dah startnya. Mula-mula maksudnya startnya kita orang tu berempat. Maknanya orang lain tu tak ada. Kita orang berempat lah SYJ ni. Apa nak jadi pun jadilah. Jadi nak jadi ceritanya, mula-mula sekali show aku keluar kan. SYJ yang berempat ni. Kamu ingat Taman DR? Taman DR tahu. Aku tempat dia orang bromance lah. Aku tahu. Ada. Dia opening act Sweet Charity. Okay. Masa itu tahun bila tu? Tak ingat aku 85 kot. Dia 84. Kan 84. 84. Aku tak ingat aku man. 84. Ada. Tak ingat. Habis tu bayarannya berapa pada ketika tersebut? Pada ketika itu dapat seorang 500. Kalau seorang 500, aku dah loaded dah sekarang. Jadi berapa dah? 20. Tak ada lah 20. Betul. Tak ada lah. Kira puluh lah. Bukan 10,000. Dapat 3-4 kali beli cikelat lah. Habis tu? Masa tu aku dah kerja, aku tak ada heran lah. Yalah. Tapi macam mana boleh join bersama untuk Battle of the Band tu? Itulah puncanya. Punca? Bukan ke siapa? Ali Bakar? Bukan. Sweet Charity punya Rosli Malim? Sweet Charity punya manager. Siapa masa itu? Racer tu. Wan Rizman? Wan Rizman yang recommend pada Bali. Jadi daripada situ dia recommend apa katanya? Apa? Apa dia kata dekat Bali? Mungkinlah, aku tak tahulah kan. Mungkinlah. Dia kata Ipoh ni ada satu band. Mungkinlah, aku tak tahulah macam mana cerita dia. Sebab Bali dia nak buat Battle of the Band yang mula-mula sekali ya, 16 band tu. 16 band? 16. Betul, banyak benar. Seorang separuh lagu je ke apa? Seorang 4-5 lagu ya. Habis kalau nak 4-5 lagu, kalau 16 band tu, kan ya, berapa jam tu? Panjang tu. Lama juga buat kat Stadium Negara lah. 16 band tu? Okey. Kemudian? Daripada situ lah kan. Daripada situ, Bali dah potong-potong ya? Jadi, dia pilih. Dia pilihnya. Dia nak buat Battle of the Bands, dia pilih 5. Tapi yang 5 tu, bukannya daripada yang mula 16 band tu. Pasal apa? Sebab apa? Aku rasa macam YST tak ada. YST tak ada? Aku rasa lah masa tu. Masa 16 tu. Aku tak ingat dah. Ella The Boy ada? Ella, aku tak ingat dah man. Ya. Tapi 16 band lah. Yang aku ingat last kali search yang main. Kita orang second last. Masa itulah.
dalam konsert yang 16 yang tadi. Tiketnya pada ketiga tu berapa duit? RM5? Lebih kurang kot. Ya ke? Tak sampai 10 pun. Ya ke? Penuh lah stadium. Oh, penuh. Okay, penuh. Banyaklah mambang malam tu. Tapi SYJ ni dia bukan ke arah itu. Tak arah ya? Dia tak ke arah dia SYJ ni banyak ke arah berat kepala. Betul-betul. Habis kalau dia tak ada berat tu. Tapi kalau arah nak ke situ, macam mana? Tak ada. Macam mana boleh tak ada ni, Amir? Tak ada. Kita orang tak ada lah. Tak ada rasa tak? Tak ada fikir pun. Ingat nak yang berat kepala je. Betul. Jenis yang apa? Jenis yang bentuk-bentuk gitar ni tak ada. Tak ada lah kita orang. Kepala kecil tak dapat layan lah. Kepala besar je lah. Betul. Yang kepala kecil kita simpan lah. Okey. Habis tu, bila dah ada 5 kumpulan ni, SYJ, Bloodshed, Ella and the Boy, White Steel, itu apa? Left-handed. Left-handed. Di mana tempat yang pertama? Stadium ni ada. Yang 5 band ni? Mula-mula. Tiket berapa? Tak tahu, tak sampai 10 lah masa itu. Tak pas 10 ya? Tak sampai RM10 pun. Tapi nak cari RM10 masa itu, dera. tak tahu dera kot. Jenuh nak jual botol. Ada? Betul. Jual telur ayam. Jual besi-besi buruk ke? Tak tahulah masa itu kan. Orang pecah pintu lah ramai. Ui, ramai man. Tak, Battle of the Bands memang kira kalau bagi aku sejarah aku tak boleh lupa lah. Sebab dia crowd tu kan, mana pergi pun pack lah. Tak tahulah mungkin rock masa itu apa. Baru meloncak tu ni. Mungkin tak tahulah. Padahal sebelum tu dah ada lah. Charity dah ada. Betul. Blues Gang dah ada. Search pun dah keluar album dah. Tapi tak adalah impact dia tu tak adalah ni sangat kan. Pasal mungkin kerana 5 kumpulan tu. Boleh jadi lah. Macam ragam boleh tengok. Kan. Betul tak? Betul. Orang ni ragam ni orang ni. Tengok pula SYJ orang dah macam ni pula ragam ni. Dengan seluruh nampak punggung ada. Orang ingatkan kulit lembu. Padahal kulit orang. Kulit punggung dia. Aja gampang. Jadi okey. Berapa tempat kan Pusin kan? Dia Abang Ali bawa Pusin. Satu Malaysia banyak ke man? Aku rasa tak kurang daripada Sabah-Sarawak tak ada. Tak pergi ya? Tak pergi. Sabah-Sarawak utara selatan habis ya? Habis. Utara pun tinggi-tinggi pun belah Penang. Belah Kedah tak masuk. Tak masuk kenapa? Kedah yang datang Penang. Habis bayaran pada ketiga itu bayaran pada ketika itu antara box office dengan bos aku tak tahu. Tapi kamu dapat apa? Bos dengan SYJ itu dah kata dah kan. Berapa? 150. Oi. Kira pada ketiga tu banyak lah. Banyak sekali. Banyak. Aku kerja kan. Tapi sekarang kalau 150 apa pendapat kamu 150 kalau sekarang? Kalau 150 aku letak telefon lah man. Mana mau 150 lah. Siapa tu? Mambang. Halo. Halo. Steady mamu. Halo. Halo, Nek. Minum. Minum. Kata orang tu. Kau ada stok? Aku suruh Samin pergi ambil. Esok lah kita pergi esok. Okey. Stok apa? Stok coklat? Stok coklat. Okey. Tapi pakai coklat ni dulu. Aku faham lah. Ini okey. Aku buat. Kalau katakan dah apa ni dapat 150 satu show tu ya. Kamu pun kerja pada ketika tu ya? Aku kerja. Habis kalau pergi show jauh-jauh tu macam mana? Kerja macam cuti? Cuti lah. Tapi last sekali kan. Bila bos tempat kerja aku lah. Tengok aku selalu cuti. Aku supervisor masa tu. Rambut panjang. Dah suruh kamu berhenti?
Habis apa kau kata apa? Aku bagi surat je lah. Surat putih? Iya ke? Aku tak ada fikir banyak lah. Malas aku nak cerita apa nak cerita kan. Yang ini lagi layan je tak? Itu yang kita minat. Betul. Nak kata nak jamin tak boleh lah kan. Mana kita minat. Kita kerja yang kita buat kita minat kan. Yalah. Berhenti aku. Tapi kalau ini glamour pun glamour tak? Soal glamour ni macam contoh lah sekarang. Ini tak kira lah kalau siapa-siapa dengar ke, kalau dia orang nak kalau dia orang nak terima, dia orang terima. Yang tak terima tu pulang dia orang. Pandai-pandai lah ya. Contoh. Adakah kerana peminat Mei tu boleh naik? Adakah Mei tu begitu? Maka orang datang minat. Kau faham maksud aku? Faham. Adakah kerana peminat Mei tu jadi gitu? Ataupun adakah kerana kamu lah, misalkan Mei lah. Adakah kamu Mei tu, maka followers tu datang kamu? Tak ada, dia lagu tu je. Tak lah, aku faham lah maksudnya lagu. Maknanya kerana grup tu. Penampilan lagu yang bawa peti macam mana. Contoh macam SYJ, masa aku dulu kan. Bila pula orang tahunya SYJ macam ni. Kita orang keluar dulu kan. Masa tu kita orang buka ada album. Maknanya dek kerana kita orang gitu, orang minat. Bukan dek kerana peminat kita orang jadi gitu. Orang minat yang nampak punggung ya. Itu lepas tu sikit. Lepas tu okay. Tapi yang mula-mula tu kamu mula-mula punya show tu kamu nampak punggung juga ke apa? Tak nampak. Tak nampak ya. Itu tempat lain lah tu. Itu tempat lain. Itu tempat lain. Bila dah jadi masa yang nak yang aku buka tu, aku rasa kamu. Bukan kamu. Akulah kata dia main tak mulia. Tak mulia. Iyalah. Yang aku ganti main 4 lagu tak apa. Kamu lupa. Masa itu ke? Itu lah. Aku pegang punggung kamu dengan kulit. Rupanya kulit punggung dia. Nanya aku lah. Jadi untuk dapat tawaran apa ni rakaman di Warnada siapa yang arrange tu? Bos lah masa itu. Dia cara dia jumpa James Square lah kot. Tak tahu lah. Mungkin Ali Bakar dia dengan Warnada. Warnada ni tak tahu macam mana. Jadi bila kata dah ada offer kan masuk recording. Okey lah. Macam kamu dulu lah. Jadi siapkan 2 lagu. Okey, masuk. Tak tahu pula lagu tu boleh orang. Tak tahu man, siapa pula tahu kan. Mana tahu. Kita cuma boleh buat lagu ya. Yalah. Tapi pada ketiga itu dah rekod apa ni 2 lagu yang pertama tu ya. Bayarannya yang kamu dapat daripada syarikat rakaman tu macam mana? Okey. Maksud aku masa kita orang perform tu dia bayar kan tu. Dah lah recording tu. Recording fees tu berapa dia bagi? Dapat seorang 500. Tak dapat. Tak dapat aku rasa. Habis tu berapa kat kamu dah menyanyi dia satu royalty berapa duit? Royalty Battle of the Band aku tak tahu. Tapi jalan lagi tu. Pada ketika itu. Faham. Tapi tak jalan pun. Aku royalty tu aku tak tahu. Macam mana kan. Masa zaman kaset tu tak? Itu aku tak tahulah macam mana kan. Yalah. Tapi kalau nak kira royalty pada ketika itu lah satu album. Kalau kumpulan, kalau kita dulu bawa 5 kupang satu kaset. Okey, kata 5 kupang. Kalau dulu punya. Kamu kena bagi satu album tu. Kena bagi 5 grup. 5 kupang pun. Begitu. Bukan satu grup 5 kupang. Tidak. Itu dah berapa jadinya dah. Itu dah jadi RM2.5. Habis Abali mesti ada bahagiannya. Mesti ada bahagiannya. Dia potong sikit. Apa yang tinggal. Tapi royalty kamu tak pernah dapat ke apa? Macam mana? Battle of the Bands aku tak tanya pun tentang royalty. Sebab aku tak tahu. Aku tak ada tengok orang sebab apa. Masa SYJ, bukan aku yang lead. Siapa? Arwah Duat. Dia yang lead band. Tapi aku tak tahulah itu. Cuma, bila masuk studio, memang Warnada bayar. Dia bayar apa? Masa tu satu ni 100.
Murah betul-betul tu. Mahal. Masa tu mahal lah. Masa itu Sekarang mahal. kalau 100 kan. 100 aku tutup Lari telanjang aku. Aku tutup telefon lah. Tutup telefon ya? Apa nak layan? Habis Better of the Band punya album ni ada berapa? 2 aja yang? Betul Band 1 dengan 2. Dua album ya. Dua-dua jualan apa ni, pecah kedai ke macam mana? Jualan memang masa itu memang inilah kan. Tapi nak royalty, cerita pasal royalty aku tak tahu. Kalau SYJ lah. Kalau Better of the Band ni lah, tak tahu. Yalah. Mana yang tahu tu tahulah. Aku memang tak tahu. Yalah. Tapi mungkin yang bahagian pengurusan ni kan, SYJ pengurusan macam arwah Pak Said dengan Abang ni, dia orang tahu. Dia orang tahu, dia mesti tahu ya. Kan? Itu ceritanya, itu yang aku nampak lah. Tapi lagi satu lah aku nak tanya lah. Sekarang ni kita dah tutup cerita pasal SYJ ni lah. Tahulah dia bermula dengan apa ni kata orang Better of the Band tu. Meletup nama dia dengan lagu Orang Timur pasal meletup kan. Tapi yang aku pelik tu kan, macam mana kamu ubah jadi Sofia tu? Apa sebabnya? Sofia sebabnya dia ada masalah. Ada masalah lah, kira masalah tu tak besar sebenarnya. Habis tu bos dia nak kita orang pergi dia nak kita orang pergi lain tau. Label lain. Label yang macam mana? Dia nak kita orang pergi label international lah. Kononnya WEA ke. Okey. Jadi kita orang ni tak dua fikir tak nak. Sebab apa? Sebab kalau pergi sana kita tak tahu lagi, sebab dah ada artis kan. Yalah. Dia orang international. Yalah. Dua punya fikir lah. Yalah. Jadi dia kata dia takut lah jadi anak kiri kan. Itu yang dia ajak kita orang terus dengan Wanada. Stick dengan Wanada. Jadi album Sofia ni pun macam mana Pak Said setuju kan ditubuhkan Sofia ni macam mana? Pak Said tak boleh. Maknanya dia tak bagi. Kalau nak ikut kan, mula tu kita orang nak guna nama SYJ lah. Apa tu? Masa nak buat tu kan. Tapi bos tak bagi. Bos tak benarkan guna nama tu kan. Yalah, nama tu nama dia lah. Saya Yusuf Jamalullah ya lah. Jadi bincang sebelumnya dapat nama tu, nama Sofia ni, sebelum dapat nama tu, buat pula dah. Bos dah tarik dia kan. Tarik mana? Tarik dia balik lah. Masa tu kita orang KL. Tak bagi main? Tak bagi main dengan kita orang. Tapi nama Sofia tu dah ada dah? Belum ada lagi? Belum. Okey. Jadi, entah macam mana, Marani ni cakap kat aku kan. Amir, sekarang brother dah tak ada, dia kata kan. Kira kalau kita nak teruskan juga, lu lead lah band ni, dia kata kan. Daripada situlah. Tapi aku tanya dia, kita nak namakan band kita ni apa lah, aku cakap kan. Bos dah tak bagi guna nama SYJ. Tu untuk Sofia tu. Itu idea nama Sofia ni, Marani lah yang bagi. Marani yang bagi nama Sofia ni. Sofia ni nama perempuan. Kalau Sofia nama perempuan. Nama perempuan. Adakah kena mengenai dengan Cinggi pada ketiga tu? Ada? Bagi aku boleh jadilah ada kan. Tapi boleh jadilah. Tapi kalau nak ikut cerita Marani, Marani kata bukan Sofia Amir. Kita lu kalau nak siap bagi tahu. Lu kalau nak sebut Sofia, dia kata kan. Kalau nak Sofia macam mana man? Aku cakap Mak Saleh ke? Belum sebut je macam gitu. Dia cakap kan. Kalau nak ikut Sofia, dia ada R lah hujung lah. Fear ni maksudnya, fear ni macam Sofia takut lah. Sofia yang sangat menakutkan lah. Contoh itulah. Sofia ya. Dia ada dua sebutan lah. Yalah. Macam mana boleh jadi SOFEA je? Jangan FEA. Yalah.
Kalau Fear FEA. Oh, FEAR. Jadi Sofia tu sebenarnya Sofia ya. Sofia. Sofia bukanlah panggilan. Tapi kalau orang baca tengok tu Sofia. Belah mana aku belah Sofia. Orang akan sebut Al-nya tak ada. betul. Kenapa kamu tak ubah Al-nya pada ketika tu? Tak kena. Tak cantik. Tak cantik. Tak Marani pun cakap tak cantik. Tapi Sofia yang dimasukkan tu cantik. Sofia dia cantik. Ya. Habis bertukar-tukar lah rumahnya. Baik dah. Habis tu seorang pakai. Itu dia apa? Itu geran tu atas nama seorang. Oh, seorang. Tak boleh lah siapa-siapa nak nolong. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh ya. Aku ingatkan boleh betul lah mu. Alah. Tak. Dia bukan. Itu orang memang tak ke arah itu. Dia nak keras kepala atas je lah. Dia nak berat atas je. Berat atas, kepala bawah bagi lentok ya. Okey. Lentok aku faham lah. Kan? Kawan-kawan pun yang menonton dia pun faham tu kan. Faham. Tapi okey. Kenapa bila dah ada Sofia ni tadi kan? Bila Edward tak ada, masuklah Naha ya. Naha. Siapa yang panggil pula tu? Kamu. Naha masa tu masa kita orang belum dapat nama Sofia tu. Kita orang pernah ganti lot tau. Ella and the Boys bila pergi show dia tak ada mesti kena ada band ganti. Jadi kita orang lah ganti daripada kat Beer Keller ke masa Beer Keller. Jadi masa itulah kita orang kena Naha dia ada band dia. Ada band dia. Tapi tak tahu nak jadi cerita. Nak jadi cerita bila kita orang dah tak ada drummer. Naha ni pula dengan band dia dah kira dah berpecah ke aku tak tahulah kan. Dia pun dah tak main. Jadi nak jadi cerita. Itu yang Naha masuk tu. Itu yang keluar album tu. Tapi kan ke masa tu Indra Mulia yang aku main 4 lagu tu kan? Itu tak ada. Itu SYJ ke Sofia? Sofia kan? Sofia. Tapi Edward tak ada kan? Tak ada. Edward tak ada. Naha pun tak ada. Naha tak ada. Itu aku jadi bidang terjun. Betul. Dia pernah main satu show. Bidang terjun. Terjun dengan lagu-lagunya. Okey. Bila Sofia ni dah berjalan, album pun jualan pun Alhamdulillah okey lah. Royalty pun cantik. Masa tu sendiri kan. Sendiri kan. Lebat dah sikit masuknya. Yang penting masuk tu. Kalau masuk tu apa ni tak lebat geli juga. Habis tu macam mana boleh jadi Zam melarikan diri? Zam kalau ikut cerita dia nak ikut ini terus terang cerita. Terus terang. Masa first album tu Zam ni first album, second album nak masuk second album Zam ni dia punya karakter di luar lah, bukan karakter on stage. Di luar tu dah tak boleh, out of control. Oh ya ke? Dia dah kira kepala dia lah, disiplin tak ada. Patut kita tahulah studio kan. Studio bila kita dah fix waktu tu, maknanya kita kena attend lah. Yalah betul. Tapi dia sejam dah berapa dah. Jadi dia ni suka hati dia nak datang bila. Oh ya. Jadi tak tergantung lah benda tu. Album yang mana? Kembali? Album Kembali dah start dah. Kembali lah. Kembali Thomas Sam lah. Kembali bukan Thomas Sam. Siapa? Raymond. Raymond Lim. Okey, kita katuk dulu. Katuk. Katuk. Habis tu tukar gitar ke macam mana? Lima lagu daripada album Kembali tu memang kita orang yang main. Memang aku dua Zam Marani memang kita orang yang involve. Habis Bapak saya bagi pula arwah Edward main untuk Sofia. Masa itu masa kita orang dah ini tu dah ini udah apa? Masa kita orang dah cut album tu kan. Jadi di pertengahan jalan ni yang bos tarik Edward ni. Itu yang kantoi tu. Itu yang jadi 5 lagu je. Habis yang 5 lagu lagi tu siapa pula nyambung lah? Maknanya itu kita orang session lah. Session lah. Tak boleh buat apa.
Drama session, gitar pun session. Gitar pun session. Antara lagu tu, itulah lagu Bunga Padang Pasir tu. Kenapa? Kenapa? Pasir lepas itu. Itu album mana pula? Tak, album yang aku cerita ni album Kembali. Album yang Kembali. Ialah lagu slow dia Kembali tu lah. Kan? Ada lagu. Dia berapa album? 2 ya? 3. Yang lagu Bunga Padang Pasir tu album ketiga. Anak Lia, kedua. Yang kedua ya? Yang lagu tu, siapa punya lagu tu? Lagu Marani yang buat. Marani buat. Album Anak Lia yang buat kira yang involve yang betul-betul ini ya. Maknanya kalau lagu semua Marani. Kalau lirik semua aku. Tak ada siapa-siapa lah. Cuma dalam tu bila kita ambil Thomas Sam buat lah. Maknanya dia buat arrangement lah muzik dia bercantik lah. Yalah. Tapi album yang ketiga tu sambutan macam mana? Album ketiga okey. Okey bagi aku okey. Tapi tinggal lagi kita orang ni dah yang lagu Anak Setan tu yang mana? Anak Setan SYJ ya. Hati Setan. Hati Setan. Aku teringat Anak Setan lah. Anak Leo. Anak Lia second album. Second album. Itu yang termasuklah dalam tu Bunga Padang Pasir tu. Tapi kalau kita dengar lagu Anak Lia ni, ada bunyi-bunyi WSP pun ada. Ya. Kita orang punya influence, kalau tak WSP, Motley Crue. Tapi kebanyakan lagu, kita pasal lagu lah. Kebanyakan lagu, kalau Marani yang buat, maknanya influence dia, kebanyakannya semua WSP. Yang Motley ni, cara kita orang perform on stage. Style Motley Crue Style Motley Crue. Tapi yang orang tahu Motley Crue. Sebab orang tengok penampilan. Sebab penampilan tu. Bukan sebab lagu tu. Okey, bila dah keluar 3 album tu, macam mana boleh buat hal masing-masing? Seorang sana, seorang sini. Dia macam inilah. Ini cerita ni dia orang nak terima ke tak terima ke, sama ada dia anggota ke, pernah join ke tak pernah join tu. Masa Fancy masuk album yang mana? Fancy masuk Anak Lia dah. Anak Lia. Yang boleh jadi macam gitu. Dia macam ni lah man. Bila seseorang tu, contohlah kalau aku lah sendiri kan, itu akulah. Orang lain aku tak tahulah. Bila kita join, contoh aku join Mei lah, contoh lah. Maknanya aku tak boleh kata aku Mei. Kau faham? Maksud asal aku tak. Tapi bila aku dah join Mei, macam mana Mei tu aku kena follow. Kalau tak aku tak boleh jadi Mei. Betul. Kalau aku nak kira kepala aku, macam mana aku nak jadi Mei? Tak boleh. Tak boleh. Aku kena ikut Mei. Macam mana Mei tu aku kena jadi macam Mei. Jadi yang mana dah join ni ya, dia orang tak boleh nak ikut. Dia orang tak boleh ikut lah. Jadi timbullah isu disiplin lah, isu macam-macam lah. Jadi bila dia orang rasa dia orang dah boleh, dah main dengan satu band besar kan, nama besar lah. Maknanya dia orang dah boleh lah kira orang langgar. Nak apa pun kan. Nak main dengan siapa pun. Yang itu pun senang. Sebab dia orang ingat dia orang dah ada nama. Puncanya jadi lepas seorang-seorang lah. Lepas seorang-seorang cabut. Mula-mula pensi aku rasa. Kemudian lepas tu jadi bila dah band tu, bila anggota tu dah kira dalam problem kan. Dah bersama lah. Jadi apa yang aku nak buat, itu yang selepas tu tak ada dah album. Selepas Boneka Pentas tak ada dah album, aku pun dah fed up lah kan. Itu yang aku balik Ipoh tu. Tapi royalty memang royalty dapat ada lah. Masa tu loaded lah royalty lah. Loaded lah. Sendiri. Sendiri je lah. 4 orang apa aku dengan mannya. Habis? Dia orang boleh ke kata, dia bukan sign kontrak pun. Macam Fancy tak ada? Dia tak sign kontrak dengan ni. Nah, pun tak ada? Tak ada. Kenyang lah kamu berdua. Masa tu kenyang. Tapi dia orang pun kenyang ke? Pasal?
show lebat kot. Tapi jangan kenyang macam tu dah kalau perempuan lah kan. Tu kenyang lain kan. Tak apa, ada isi. Tak lah dah. Itu Kamu tahu yang tu ya? itu kalau kenyang itu pandai-pandai lah kan. Kamu suka benda tu ya? Bukan suka lah. Dia sudah jadi. Dulu biar buat kepala ya. Sekarang ni biar buat basah kepala ya. Aduh, yang kecil lah kan. Sekarang ni sakit kepala lah. Sakit kepala lah. Umur dah macam ni kan. Tapi dia macam perancangan okey kita dah kawan-kawan kita pun dah faham dah berkenaan SYJ pergi ke Sofia apa semua panjang cerita kita hari ni kan lain macam ceritanya kan tak ada kita kena ada bertelefon nak bincang ada berhubung kita ada berhubung kita nak buat program lah kita kawan-kawan apa ni semua kan tengok perkembangan kita orang nanti kita orang ada buat perancangan lah untuk Max dengan apa ni SYJ dengan SYJ lah kan. Kita nanti tunggu dan lihat bila tarikhnya tu tak tahu lagi. Kita dalam perancangan dalam perbincangan. Jadi kalau jadi kan turunlah beramai-ramai sebab ini keluar kali ni memang rare. Orang. Tapi peminat ni satu dia panggil apa? Bila kita tak keluar, bila dia keluar. Betul. Bila kita keluar, tak datang pun. Itu pasalnya. Inilah itulah inilah. Jadi contoh macam kita ni kan. Kita bila tak ada sokongan, bila tak ada orang tak nak appreciate apa yang kita buat kan. Jadi macam aku cerita diri aku. Apa aku nak serabut lagi? Betul. Kalau setakat makan minum, anak aku boleh bagi aku makan minum. Betul. Jadi apa yang tak ada kalau katalah aku nak glamour nak glamour macam mana? Udah dah. Benda tu dah aku dah rasa. Kita masing-masing dah rasa. Semua cukup lah. Tinggal lagi apa yang kita nak buat ni akan datang sekiranya apa yang kita ibarat nak sono-sono lah. Jadi biarlah maknanya kalau sekiranya peminat tu contoh kalau peminat Mei daripada kamu kan contoh orang tu minat kau maknanya datang bagi sokongan lah kan untuk tengok Max ni lah. Jadi bila kita tengok bila ada sokongan kita nak ini balik pun kita rasa nak kita ada adalah rasa semangat tu kita nak barulah kita follow sikit nak terlompat-lompat atas tu ini kalau dah 3-4 kerat dia apa dah lompat kan lompat tak jadilah ceritanya itu ceritanya jadi kita harap maksudnya rockers ni dia boleh hargai, dia boleh support. Macam mana dia kalau kita buat konsert dia datanglah. Itu je. Tapi pun kalau ikut kita punya pengikut-pengikut yang dulu tu yang datang tu mesti dah yang kalau perempuan mesti dah jebik lah. Kan? Dah jebik. Yang kalau yang perempuan datang pun ropun dia pun tiup angin dia dah macam tu kan. Kan? Silat-silat dia pun datang bawa cucu. Macam kita. Kan? Kalau yang lelaki pula dulu orang panjang dah pendek. Dah pendek. Kan? Betul. Ada tu ada putih sana putih sini semua kan. Tapi orang minat depa tu. Nak tengok. Itu ceritanya kan. Sekiranya dia betul nakkan kita ni jangan cerita dalam komen ini kalau boleh nak ini. Tulis tu memanglah boleh. Tapi kamu boleh ke support minta kali show tu datang. live tengok. Maknanya untuk permulaan memanglah siapa-siapa mana-mana band pun kan. Untuk permulaan orang tak tahu kan. Contoh. Tambah sekarang ni Man, bila kita tengok followers yang follow kita ni. Orang lama? Bukan orang lama tu satu. Orang lama tu tak kisah. Orang yang tak pernah tengok kita. Dia pelik dah tu. Contoh. Aku rasa mesti ada peminat-peminat Mei ke Max ke tak kira lah. Yang tahu kamu ada tapi tak pernah tengok kamu. Dia tengok live tu je. Mungkin masa tu dia tak setahun umur ke. Dia tak tahu kan. Lagu dia tahu ke? Lagu dia tahu. Bila dia dah besar kan. Tengok-tengoknya gelap gulita.
itu tak kisah. Tak kisah. Yang penting kalau tutup lampu gelap juga. Tak apa pun tak nampak. Apa pun tak nampak. Dia rasa aja. Kan? Jadi apa yang kita buat ni mudah-mudahan berjalan lancar lah, Meh. Kita sekarang tengah dalam bincangan untuk merealisasikan apa yang kita rancang kan. Kita harap apa yang kita rancang ni maknanya dapat sokongan lah. Dapat sokongan, penghargaan daripada rockers kan. Betul-betul. Kita boleh bangin sama-sama kan. Sila bulan kan. Bagusnya cinggir 3-4 orang. Kita turunlah ke bawah tu. Banging sekali. Betul tak? Betul tak, Mamu? Takkan ada video kan dia banging sama dia orang, betul tak? Kalau sekarang tak lah, Man. Tak ada ya. Tapi janganlah yang dulu-dulu kala yang banging, aku rasa mungkin dia pensel kat depan tu kan. Mungkin gigi depan dia pun tak ada kot. Tapi nak tengok juga kan. Okey lah. Tak kisahlah. Janji datang ada. Support. Bukan je senang kita ni nak mencari ilham buat sesuatu. Kita nak jayakan sesuatu, tak kira apa bidang pun, dia mesti dengan plan dia. Mesti dengan macam-macam dia nak kena sediakan kan. Yalah. Tak kira lah skala kecil atau skala besar. Kalau besar lagi besar lah peninnya. Yalah, penin. Pening lah kalau nak buat show. Kalau skala besar. Ingatkan pening yang dulu. Tak ni. Tak ada dah. Dengan arut je semua tu. Habis kalau jadilah kita punya projek ni, apa kamu rasa dalam hati tu rasa untuk keluar kali ni? Sebab kemungkinan kalau jadi mungkin Zam akan bersama. Kan? Kan? Zam mungkin akan bersama. Jadi aku harap Zam tu boleh maksudnya masa apa? Masa kita nak perform tu nanti. Maksudnya biar orang yang dalam apa yang kita plan tu ada lah. Senang. Tapi kalau Zam ada, seronok juga aku. Dia rasa lain tau, Man. Dia ada rasa tu lain lah. Betul lah. Dia antara ketat dengan longgor lah rasanya tu. Maksudnya kalau dia dapat rasa tu dapat tau. Dia punya steam tu lain. Steam ialah ketat dengan longgor. Kalau longgor apa dia nak rasanya? Betul tak kamu? Kalau ketat tu terasa. Ada? Itu sebaya je. Sebaya je. Sebaya. Jadi kepada kawan-kawan kan, nantikanlah kemunculannya kita dalam perancangan. Ini Amir ada apa-apa nak cakap kepada minat-minat yang baru, minat yang lama Amir? Sekiranya kita nak industri rock ni, maknanya kira rock lah, kita rock ni kan. Tak kala inilah mana yang belum pernah tengok kita tak kan. Kala ini tak kala ini boleh buat tajuk lagu tu. Ada tak kala tak kala. Bermulanya dulu. Jadi datang support. Kita bukan nak lebih, kita bukan nak, kita tak expect macam dulu nak puluh-puluh ribu orang datang. Yalah memanglah. Tengok tempat, tengok event macam mana kan. Jadi kalau tak ada yang aku boleh macam ini ni, dia bukan sebab tak ada support, tak ada apa. Maknanya disebabkan terlampau banyak sangat dalaman kan. Dalam. Dalam bilik ke apa? Tak kira lah dalaman. Dalaman. Dengan kansernya, dengan kecil manisnya. Banyak penyakit kan. Betul. Jadi aku tak nak benda ni. Betul. Kita nak main, Man. Kita katalah kita nanti pergi show kan. Maknanya kita nak enjoy. Bila kita nak enjoy, kita kena bagi orang tu enjoy sama. Betul. Kalau tak, apa cerita ya? Barulah kita boleh enjoy. Baru kita enjoy. Kita seorang nak enjoy, bawah tak enjoy. Kalau kita je, kalau band je nak enjoy, baik kita pergi praktis je. Betul. Pergi praktis kita enjoy. Enjoy lah berbual lah. Enjoy berbual. Betul juga. Berapa jam. Tapi kalau praktis tinggi tak ada. Tak apa. Kalau ada tinggi lagi, lain praktis lah. Tak cukup enjoynya. Dia nak cukup enjoynya tu tak? Baru dia katakan balik tinggi. Baru dia katakan ru. Kau tidak tak ru kan. Tapi tahu kalau masa
aku SYJ dulu. Ah. Sofia lah. SYJ selagi aku dengan Marani. Tahu Marani kabut tinggi ni apa? Ya meh, tak salah itu semua beban lah meh. Ya kan? Beban. Itu pasal kita orang tak ada gitu. Marani panggil itu beban. Beban ya? Itu semua beban lah meh. Dia cakap aku lah kan. Betul juga ya. Tapi selamatnya aku ni pasal aku dah kahwin. Jadi aku tak ada Tak ada lah. tak ada kesalahan. tak ada hair tu. Betul. Benda dah ada tak? Aku dah kahwin masa tu. Betul. Jadi itulah ceritanya kepada kawan-kawan semua kan. Nantikanlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau panjang umur bagi kesihatan yang mencukupi kan. Semua sihat, insyaAllah kita akan ada sesuatu yang mengejutkan. Betul? Sesuatu yang Sesuatu macam lagu lah. Okey, kalau tu kita jumpa di dalam lain punya konten. Assalamualaikum, kita jumpa lain kali.